Simpan emas serendah RM100 je? Serius lah? Yes, kita boleh simpan emas serendah RM100 dalam akaun Gap Public Gold. But sebelum tu saya nak perkenalkan diri dulu. Nama saya Cik Ismailiana telah berjaya membimbing lebih 3,000 orang penyimpan emas seluruh Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Alhamdulillah, so jom kita start. Akaun Gap ni apa sebenarnya? Macam ni, akaun Gap ni adalah a gold accumulation program. Ialah salah satu produk ataupun kemudahan yang disediakan oleh Public Gold untuk kita beli gram emas dengan harga emas semasa. Tapi bermula dengan RM100 sahaja. Dia macam kita simpan duit dalam bank, tapi dalam akaun Gap ni kita simpan gram emas. Kita boleh tambah gram emas tu bila-bila masa yang kita nak. Dan syarikat Public Gold akan jagakan kita punya emas dengan perlindungan insurans tapi tanpa ada sebarang charge. Seronok kan? Ini contoh akaun Gap saya. Saya ada lebih kurang 29 gram dalam akaun yang mana saya tambah bila saya ada duit. Dan saya cuba konsisten tambah setiap bulan. 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan. Contoh kalau tuan-puan nak beli 1 gram emas hari ni, harga hari ni RM591. So automatically dalam akaun Gap kita akan ada 1 gram emas. Kalau kita beli dengan harga minimum iaitu RM100 sahaja, maka dalam akaun kita akan ada 0.17 gram emas. Dia dah tulis pun dekat sini. So kita boleh tengok harga ni dia akan berubah setiap hari tepat pada jam 12 malam. Dengan akaun Gap ni, kita boleh biarkan je simpanan kita kat dalam akaun ni tanpa fizikalkan emas sebab dia ada button untuk beli emas, button untuk jual emas, button untuk pajak emas dan juga button untuk fizikalkan emas. So, siapa yang takut nak pegang emas tu sendiri, korang sangat-sangat sesuai untuk simpan emas dalam akaun je. Sebab bila kita nak dapatkan cash, kita boleh terus je jual ataupun pajak emas tu. Dan bila korang dah ready nak pegang emas tu sendiri, macam ni kan? Dah ready nak pegang emas-emas sendiri. So, kita boleh sahaja tekan withdrawal untuk fizikalkan emas. Macam tu. So, dari segi komitmen pula, tak ada komitmen bulanan. Tak wajib pun untuk kita tambah emas kita setiap bulan. Tapi untuk jadi penyimpan emas yang berjaya, kita galakkan. Kita wajibkan diri kita sendiri untuk tambah simpanan kita setiap bulan. Supaya gram emas dalam akaun Gap tu sentiasa bertambah-bertambah. Untuk kita capai kita punya target dalam simpanan. Korang simpan RM100 je dalam akaun, ada 0.17 gram je dalam akaun. Simpan sampai 1 tahun, jangan harapkan keuntungan yang tinggi sebab korang je simpan 0.17 gram emas je. So, target penyimpan emas ni, kita nak ada pertambahan gram. Alright, macam yang saya cakap tadi, kita boleh fizikalkan emas ataupun kita simpan je dekat dalam akaun Gap tu dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Ataupun gold bar 1 gram ataupun dalam pelbagai-bagai kad design macam ni. Okay? Contoh, saya ada 29 gram lebih dalam akaun. So, saya boleh pilih sama ada saya nak keluarkan 10 gram gold bar macam ni. So, baki dalam akaun saya akan tinggal 19 gram sebab saya dah keluarkan 10 gram seketul. Ataupun saya nak pilih keluarkan 1 gram dengan pelbagai design daripada akaun saya sebanyak 10 keping. So, akan tinggallah baki dalam akaun Gap saya 19 gram. Sebab saya dah keluarkan 10 gram daripada akaun dalam bentuk 1 gram yang pelbagai design. Dalam akaun Gap ni, kita juga boleh set auto debit. Maksudnya, auto deduction setiap bulan. Daripada duit dalam akaun bank kita akan berubah jadi gram emas dalam akaun Gap. So amount tu kita boleh tetapkan. Nampak? Kita boleh tetapkan berapa ringgit yang kita nak buat auto deduction setiap bulan. So korang dah tak payah dah nak login akaun Public Gold secara manual. Dia automatically akan deduct duit kita daripada akaun terus jadi gram emas. So apa yang bestnya auto debit ni? Selain daripada kita tak perlu nak login akaun secara manual, terus tolak je daripada akaun secara automatik, yang bestnya korang layak untuk sertai lucky draw memenangi 10 gram gold bar. Dengan syarat, korang kena setkan amount minimum RM200. So barulah layak untuk sertai lucky draw tu. Akaun Gap ni sesuai untuk orang yang nak simpan emas dengan bajet yang kecil. Tapi dia nak simpan emas sikit-sikit kan dengan bajet yang ada. So, sangat-sangat sesuai untuk simpan dalam akaun Gap ni. Ramai yang tanya macam mana nak dapatkan 1 gram pelbagai design macam ni kan? So, ada banyak sangat design macam ni. Nak dapatkan macam mana? So, korang boleh dapatkan daripada akaun Gap ni. Ni adalah cara termurah untuk dapatkan item-item 1 gram pelbagai edisi. Sebab dengan akaun Gap ni, kita boleh beli emas dengan harga semasa. Bila kita withdraw, emas ni akan dipost direct ke rumah kita.
Jangan risau. Postage ni berinsurans. Kalau password emas kita hilang, Public Gold akan gantikan dengan emas yang baru sebiji macam apa yang kita minta tu. So, jangan risau, okay? Account Gap ni sesuai untuk semua peringkat umur. Even, ramai je gold saver saya yang daftarkan account Gap untuk anak mereka. Asalkan dah ada birth certificate, boleh terus daftar account Gap ni. Terus boleh simpan untuk anak-anak sebagai dana untuk belajar akan datang. Okey? Orang simpan emas ni untuk target pergi haji, pergi umrah, untuk kahwin, buat rumah dan sebagainya. So, ini adalah satu kelebihan yang disediakan oleh Public Gold. Kita boleh simpan emas sikit-sikit dalam account Gap. So, sekarang semua orang boleh simpan emas. Kita tak perlukan modal yang besar pun untuk menyimpan. Sebab kita boleh simpan serendah RM100. Cuma, korang kena rajin tambah gram emas tu. Kena tambah. Jangan simpan RM100 tu, lepas tu dah tak tambah-tambah. Macam mana kita nak dapatkan hasil daripada simpanan emas kita ni? Alright? Okay, itu je daripada saya. Terima kasih. Kalau berminat nak daftar account Gap, terus sahaja klik link dekat website saya dan tekan daftar percuma. Akan dapat email untuk verify account. Lepas tu, boleh terus sahaja buat pembelian emas serendah RM100 di account Gap. Even nak simpan more than that, 1,000 pun boleh sahaja dalam account Gap tu. Okay? Alright, itu je. Bye-bye. Assalamualaikum.